Bahan-bahan ni adalah cek. The steam rises and Lepas tu kita akan masukkan minyak sedikit. Lepas masuk minyak, jadi kita tak ada dah nak buat api-api menjudang, tak ada. Kita masak style rumah. Okay. Masukkan cili bawang. Kita masak itu perlu seafood. Jangan terlampau masak kita punya ni. Kita masukkan air. Masukkan kita punya paste. Yang ni tunggukan dia sampai sehingga melegak. Lepas melegak, kita akan masukkan kita punya kicap dengan kita punya toge dan kucai. Air pun dah melegak, kita boleh masukkan kita punya ketiau. Lepas tu kita masukkan kita punya sayur. Lepas tu air sekali kita masukkan kita punya telur. Telur ni kena hati-hati sikit sebab kita tak nak dia terlampau masak dan kita betul-betul. So, kita masak biasa pada masak baru dah sedap. Okey, so siap. Panas ni. Okey. efficient, simple, ready for you. Everything is better in the mix.